Assalamualaikum sahabat. Roll. Okey. Yang ini tak perlu isi tau sebab ruang ini dijana secara automatik. Jadi bila kau isi ni sebenarnya, okey, yang ni sebenarnya dia dah ada rumus dia sebenarnya ni. Okey, bagaimana rumus ni terhasil? Okey, macam mana aku nak dapatkan balik rumus ni? Sekejap tepi. Ya. Thank you. Okey, macam mana nak dapat? Okey. So yang ni kau tak perlu ganggu apa-apa pun sebenarnya. Okey. Nanti yang ini actual potential nanti aku adjust balik lah. Dia punya rumus, cuma nanti yang kau perlu isi hanya head count je. Jadi maksudnya adalah contohnya bikah ni kau masukkan je markah dia berapa tadi. Kau target dia berapa? Kau target dia dapat E kan. Katakanlah kalau target dapat E tadi, kita cakap E 44, dia automatik kat sana. Jadi sebenarnya bila kau letak kat sini nanti, yang dekat analisis keseluruhan ini dia akan keluar lah. Jadi kita boleh buat perbandingan dan di situ nanti kita boleh track budak punya dia punya tu kat sini. Sekejap aku tunjuk dekat kau. Sekejap. Okey, copy. Aku ambil balik rumus dia. Yang ni jangan, nanti yang ni yang kau jangan isi paste. Okey, dia bukan grade ETR ni. Grade, aku rasa yang ini grade ETR. ETR. Okey, ada. Jadi bila ada grade ETR C9, yang ni D9. Okey, macam ni lah. Nanti dia akan jadi macam ni. Ini pun sama. Jadi kau perasan tak bila okey, yang ni tak boleh macam ni. C7 C. Okey, dia ada rumus dia sudah ni kat sini. Tak boleh kacau. Macam tu. Kau nampak tak ni? Jadi bila kau isi nanti sudah terkeluar dah pula. Jadi nanti analisis keseluruhan ni untuk kita punya kita punya analisis akhir je, bukan kita buat secara manual. Kau masuk je nanti dekat head count tu nanti. Okey, nanti contohlah kan, Carlos Fabiano de Souza. Okey, kau nak ada target dia dapat A. Tadi aku bagi tahu A lebih kurang kalau nak masukkan. Sebab kita masuk markah berapa-berapa pun tak kisah, yang penting grade tu yang kita nak. Okey, sebab kita kan based on grade. Nanti based on markah kita tengok kemudian. Katakanlah A tadi 70 sampai 89 kan aku suruh masukkan. Jadi dia akan dapat A lah. Jadi A ni automatik akan keluar. Jadi bila pergi ke analisis keseluruhan nanti memang akan keluar lah. Sepatutnya yang A1 tak keluar. Sudah. Sekejap, test balik. Jadi C9, D9, E9, F9, grade ETR, G9, H9, N9. Okey, dah keluar A ni kan. Sorry, ada sudah. Sorry. Jadi dia akan keluar A kat sini. Okey, yang ni jangan ganggu. Lepas aku akan atur nanti. Jadi masa ni nanti lepas ni tu aku nak jumpa kau ni. Sebenarnya ada benda yang aku nak yang kita boleh bincang lepas ni. Okay, roll. Relax. Pelan-pelan, relax. Okey. Okey, yang tu. Okey, jadi yang ni aku lock. Kau hanya isi head count je. Yang lain tak perlu kacau. Nanti aku tunjukkan macam mana kita nak generate data semua ini. Okay, roll. Sorry. Ganggu kau malam-malam.